kursi kosong. Ellie dah pendam banyak kan? Dah setahun dah Ellie pendam. Mesti ada benda yang Ellie nak cakap dekat mak Ellie kan, tapi tak sempat. Okay, sekarang ni Ellie bayangkan mak Ellie ada kat depan. Apa Ellie nak cakap dekat mak Ellie? Apa benda yang Ellie tak sempat nak cakap dekat mak Ellie? Ellie keluarkan semua sekarang. Boleh? Saya cuba. Okay, kita mula. Ibu, adik minta maaf sebab paksa ibu ambil adik kat sekolah. Padahal time tu hujan. Boleh je ibu duduk rumah tunggu adik. Tapi adik paksa juga ibu ambil adik. Adik minta maaf sebab tak dengar cakap ibu. Selalu lepak dengan kawan-kawan. Walaupun ibu cakap lepas balik sekolah, balik rumah, buat kerja sekolah. Tapi adik ambil masa untuk lepak dengan kawan-kawan. Adik jarang ada dengan ibu. Adik minta maaf sebab tak dapat teman ibu pergi hospital. Adik minta maaf sebab adik jarang makan masakan ibu. Lepas ni, dah tak ada siapa dah nak masak untuk adik. Ayah, abang, semua rindu ibu. Kalau ibu ada lagi, rumah kita masih macam dulu kan?